وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Sa'id bin Abdul Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, beliau berkata, hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Dibuat daripada perak. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab fiqh bagi tahu bahawa senjata hulu pedang boleh dibuat daripada perak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan hulu pedang baginda ataupun maksudnya baginda gunakan pedang yang hulu pedangnya daripada perak. Baik, wa bihi qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran Al-Basri qala haddatsana Talib bin Hujair an Hud wa huwa ibn Abdullah bin Sa'ad an jaddihi radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. قال الطالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. Hud rahimahullah menyampaikan ceritanya daripada datuknya iaitu dipanggil Mazidah bin Malik Al-Ash'ari bin Abdul Qais. Jadi datuknya ni ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hud ni menceritakan daripada datuknya menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari penaklukan kota itu. Fatah Mekah ni maknanya berlaku tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. 20 Ramadan tahun 8 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah, baginda takluk kota Mekah. Dan pada pedang baginda ada emas dan perak. Talib bin Hujair rahimahullah, beliau bertanya, ni Talib bin Hujair yang perawi dalam hadis ni, beliau bertanya mengenai perak yang ada pada pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hud menjawab, Talib ni tanya pada Hud, ustaz dia. Hud menjawab, hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dibuat daripada perak. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Shuja' al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Uthman bin Sa'd an Ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyya. Ibnu Sirin rahimahullahu taala beliau berkata, Ibnu Sirin tabi'i lah kan, tabi'i meninggal 110 Hijrah. Baik. Ibnu Sirin rahimahullahu taala, Muhammad bin Sirin, beliau ni meninggal dunia 100 hari lepas daripada Hasan Basri meninggal dunia, dan tahun yang sama ke bumi pun dekat-dekat sebelah kan. Di Basrah. Jadi Ibnu Sirin rahimahullah berkata, aku membuat pedangku sama bentuk dengan pedang Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu mengaku atau boleh kata memberitahu bahawa pedangnya sama bentuk dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Bani Hanifah ni ialah kabilah yang dahulu tinggal di Najd yang mana sekarang ni merangkumi kawasan Riyadh, Qasim, Ha'il ni semua dulu kawasan Najd. Jadi dulu Bani Hanifah tinggal di situ. Jadi maknanya pedang baginda sallallahu alaihi wasallam ni sama bentuk dengan pedang Bani Hanifah. Bentuk ni lah. Bentuk sama macam pedang Bani Hanifah. Ni kalau orang baca Hanafi ni, kalau bahasa Arab Hanafi bukan mazhab Hanafi ya. Hanafi ni adalah Bani Hanifah. Baik. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Uqbah bin Mukram al-Basri qala haddatsana Muhammad bin Bakar an Uthman bin Sa'd bi hadzal isnad nahwa. Riwayatnya lebih kurang sama macam seperti di atas. Bila kata nahwah, saya dah beritahu itu, nahwahu ni maknanya dia punya makna sama. Tapi mungkin kadang-kadang lafaznya berbeza. Kalau disebut mithlahu, tu memang lafaznya sama. Okey, baik. Pedang, kalau kita baca dalam kitab sirah, kita akan dapatilah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada beberapa jenis pedang. Ada nama Ma'thur, ada nama Samsamah, ada nama yang paling ma'ruf, nama Dzulfaqar yang diwariskan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada nama Qala'i, ada nama Al-Battar, dan ada lagi ada nama Battar, dan ada nama Al-Hatfu, ada nama Qadib. Jadi ada beberapa pedang Rasulullah SAW dan semua pedang-pedang itu ada nama-namanya. Baik.
Jadi bab yang ke-15, babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis yang datang berkenaan dengan baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Abu Sa'id Abu Abdullah bin Sa'id al-Ashajj qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi Abdullah bin Zubair an Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhum qala kana Ali radhiyallahu anhu كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Baik, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu beliau berkata, semasa perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Baju besi Nabi maksudnya satu baju besi yang dalam dan kemudian satu lagi baju besi yang di luar. Baju besi luar ni lebih, yang baju besi dalam ni kecil. Tapi yang luar tu lebih dari atas sampai ke bawah lagi. Jadi yang baju besi dalam ni lebih rapat dan satu lagi baju besi yang bahagian luar. Yang luar tu besar lagi. Dan maksudnya dia lebih lebar dan sampai ke bawah. Tapi bukan sampai tutup kaki, sampai ke pinggang. Tapi yang dalam tu, dia tutup sedikit saja bahagian dalam. Jadi sebab tu Nabi SAW pakai dua baju besi. Okey, sebab tu masa Nabi SAW diserang dalam peperangan Uhud, Nabi SAW punya bahu ditetak. Tapi kerana pakai baju besi, sebab maknanya bahu Nabi SAW tak cedera. Tapi, maksud tak luka. Tapi macam mana pun Nabi SAW menanggung kesakitan dekat sebulan kerana terkena tetakan daripada orang kafir, tapi tidak luka kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pakai baju besi. Baik, semasa perang Uhud Rasulullah SAW memakai dua baju besi. Baginda mahu memanjat sebuah batu besar untuk mengamati peperangan, namun baginda tidak mampu untuk melakukannya. Ini selepas Nabi SAW dah cedera teruk. Baginda SAW cedera agak parah juga. Jadi kemudian bila akhir peperangan, Nabi SAW dekat depan Nabi ada batu besar dekat gunung Uhud tu, Nabi SAW nak panjat. Jadi bila nak panjat tak mampu. Baik. Lalu baginda SAW mendudukkan Talhah di bawahnya dan memijak belakangnya. Nabi SAW suruh Sayyidina Talhah bantu. Sayyidina Talhah pun duduk bawah dan Nabi naik atas beliau pun diri. Maka Nabi SAW pun dapat naik atas batu besar itu. Dengan itu baginda pun berjaya memanjat batu besar itu dan berdiri di atasnya. Kemudian aku ni Sayyidina Zubair bin Awam berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Talhah wajib masuk syurga. Ataupun Talhah wajib mendapatkan syurga kerana pengorbanan beliau yang begitu luar biasa di dalam peperangan Uhud. Jadi Talhah radhiyallahu anhu, beliau orang yang begitu banyak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga jarinya putus di dalam peperangan Uhud kerana pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Yazid bin Khusaifah an Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yaum Uhud dir'an qad dhahara bainahuma. Sayyidina As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya semasa perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya secara rangkap. Kat sini dia kata Rasulullah menjadikan baju perang ni yang satu sebagai pelapis dalam dan satu lagi sebagai pelapis luar. Ni macam saya terangkan tadi. Sebab ni terjemahan Indonesia. Dia kata baginda memakai ni secara rangkap, maksudnya ialah satu atas satu bawah. Baik. Kemudian masuk babu majaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita maksud majlis kita ni kita bukan nak syarah panjang-panjang lebar. Kita nak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan utamanya. Sebab kita bukan nak syarah panjang lebar. Kalau pengajian lain tu mungkin kita terang lebih panjang lebar, tapi kita nak fokus kepada mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Syama'il ni. Okey, babu majaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis yang datang mengenai sifat topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi cerita tentang baju besi, sekarang pula cerita tentang baju topi besi. Dari pedang, lepas pedang baju besi, dan kemudian sekarang tentang topi besi. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya-Allah.
Ni hadis ni semua datang imam-imam besar, Qutaibah bin Sa'id, patutnya beliau riwayatkan daripada Imam Malik bin Anas. Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik riwayat daripada Ibnu Syihab rahimahullah taala. Ibnu Syihab ni Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar faqila lahu hadha ibn Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala iqtuluhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan sesungguhnya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, iaitu ketika penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam memakai topi besi. Masa Fatah Mekah, Nabi masuk Mekah pakai topi besi. Maka seseorang berkata pada baginda, ini Ibnu Khattal sedang bersembunyi di dinding Kaabah. Bukan dinding ni. Bukan. Maksudnya di kelambu Kaabah. Dia sedang bergayut ataupun sedang memegang kelambu Kaabah. Dia sedang pegang kelambu Kaabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bunuhlah dia. Ini kerana Ibnu Khattal ni masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Ibnu Khattal ni antara yang banyak kutuk dan juga caci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak susahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah, Ibnu Khattal ni dia nak selamatkan diri dia. Sebab dia dah agak dah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan halalkan darah dia untuk bunuh dia. Jadi dia nak selamatkan diri dia pergi ke Kaabah. Zaman dulu orang Arab kalau nak selamatkan diri, dia pergi pegang kelambu Kaabah. Seolah dia berlindung dengan Kaabah. Jadi kalau zaman dulu kadang-kadang bila ada orang kadang dia cabut lagi, dia bila pegang kelambu Kaabah, maka diingatkan dia kadang-kadang dilepaskan kerana pegang Baitullah. Jadi dia pun nak selamatkan diri dia pergi pegang Baitullah, Kaabah, dengan harapan bahawa dia akan terselamat. Tapi Nabi SAW kata, bunuh dia. Sebenarnya masa masuk Fatah Mekah, Nabi SAW telah maafkan ke semua penduduk Mekah. Kecuali beberapa orang yang di setengah kitab sebutkan ada belasan, setengah kata 9, setengah kata 7 orang. Yang Nabi SAW kata, jumpa dia macam mana pun bunuh. Tetapi kesimpulannya ada lepas tu yang Nabi jumpa mereka, lepas tu Nabi maafkan. Antara dia macam Umayyah bin Khalaf, Ikrimah. Asal Nabi kata bunuh, tapi lepas tu mereka datang jumpa Nabi minta maaf, Rasulullah pun maafkan. Tapi Ibnu Khattal ni, yang memang Nabi SAW perintahkan supaya dia dibunuh, kerana sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia begitu banyak susahkan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu ada Nabi cakap, siapa yang bunuh Ibnu Khattal, dia akan masuk syurga. Jadi Ibnu Khattal ni, dia satu banyak caci maki, dan juga disebutkan juga bahawa ada dalam setengah riwayat disebutkan Nabi SAW dulu bila tulis wahyu, Nabi pernah suruh dia tuliskan wahyu. Jadi kemudian dia pergi seleweng dengan wahyu, dia tulis lain. Jadi ini dalam setengah riwayat juga kata demikian. Jadi antara dia pernah kutuk Nabi dan kemudian pernah tulis seleweng wahyu, maka Nabi SAW suruh supaya dia dihukum bunuh. Baik. Wa bi qala haddatsana Isa bin Ahmad qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala haddatsani Malik bin Anas an Ibn Syihab an Anas bin Malik. Ni semua tuan-tuan, masya-Allah. Kita baca dalam hadis ni semua imam-imam besar ni. Abdullah bin Wahab, anak murid Imam Malik. 10 tahun duduk Imam Malik rahimahullah taala. Riwayat daripada apa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas riwayat daripada Ibn Syihab Az-Zuhri. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fatah wa ala ra'si al-mighfar. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajul faqala lahu Ibnu Khattal muta'alliqun bi astadil Ka'bah. Faqala iqtuluhu. Wa qala Ibnu Syihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idzin muhrima. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata ataupun meriwayatkan, sesungguhnya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, ketika penaklukan kota Mekah, baginda memakai topi besi. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang membuka ataupun baginda membuka topi besi itu, Rasulullah tanggalkan topi besi itu, seorang datang menemui baginda dan berkata, Ibnu Khattal sedang bersembunyi di sebalik dinding Kaabah. Ni terjemahan tak betul ni. Ni sikit tersalah terjemah dia. Dia bukan, dia bergayut di kelambu Kaabah. Ibnu Khattal ni bergayut di kelambu Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bunuhlah dia. Ibnu Syihab rahimahullah taala berkata, aku mendapat tahu pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam keadaan berihram. Ibnu Syihab ni antara perawi hadis ni, dan Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Jadi beliau ni antara orang yang awal mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah daripada
Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi. Umar bin Abdul Aziz kan meninggal dunia 101 Hijrah. Beliau suruh orang kumpulkan hadis. Jadi beliau suruh tu orang yang mula kumpulkan hadis Rasulullah SAW, Ibnu Syihab. Orang panggil Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan lahir pada tahun 65 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 124 Hijrah. Jadi beliau antara ulama besar hadis dan juga ulama besar sirah, juga banyak merujuk pada beliau. Baik. Jadi Ibnu Syihab kata yang pada setahu beliau, masa Nabi SAW masuk kota Mekah, baginda tak berihram. Kerana masa tu Nabi SAW masuk kota Mekah bukan untuk buat haji atau umrah, tetapi Nabi SAW nak buat apa? Nak takluk kota Mekah, dan akhirnya baginda SAW tertakluk kota Mekah. Okey, masa Nabi SAW takluk kota Mekah, 2,000 orang Mekah masuk Islam. Kan Nabi SAW masuk kota Mekah, mula mereka takut. Dan kemudian Nabi SAW masuk kota Mekah, dan baginda kata, kalau sesiapa yang tak melawan, tak buat apa-apa, masuk rumah dia, masuk masjid, masuk rumah Abu Sufyan, maka jangan apa-apakan dia. Kecuali siapa yang melawan. Yang melawan dia dibunuh. Kecuali juga orang yang Nabi SAW halalkan darah dia dibunuh. Itu beberapa orang dia. Masa tu Nabi SAW minta dia dibunuh. Okey, baik. Jadi lepas tu bila Nabi SAW masuk Mekah, maka orang Mekah pun semua tak melawan, maka Nabi SAW maafkan mereka. Kecuali ada satu kita kata batalion yang Nabi SAW suruh masuk Mekah, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bila mereka sampai dekat Jabal Abi Qubais Mekah, waktu tu mereka menerima tentangan. Yang terima tentangan tu, waktu tu berlaku sikit pertempuran kecil yang menyebabkan beberapa orang musyrikin Mekah terbunuh, lebih kurang dalam 20 orang. Tapi yang lain semua tak melawan. Jadi lepas tu Nabi SAW maafkan penduduk Mekah. Bila Nabi SAW maafkan penduduk Mekah, maka menyebabkan lepas tu 2,000 penduduk Mekah masuk Islam. 2,000 penduduk Mekah masuk Islam. Tu yang lepas tu bila mereka masuk Islam, Nabi duduk Mekah dekat, ada kata riwayat 18 hari, ada kata 19 hari, Rasulullah duduk Mekah untuk ajar Islam pada penduduk Mekah. Lepas dah Fatah Mekah, duduk Mekah dekat 20 hari, lepas tu baru Nabi pergi Hunain. Kan, pergi Hunain kerana Nabi SAW dengar orang Hunain nak berperang dengan Nabi SAW, Nabi pun pergi Hunain. Lepas pergi Hunain, Nabi SAW pergi ke Taif pula, sebab orang Taif ikut dalam peperangan Hunain, mereka cabut lagi, serang Taif. Duduk 2 minggu Taif, Rasulullah pun pulang. Dan waktu tu masa peperangan Hunain, Rasulullah menang, Rasulullah telah letak semua harta perampasan, Rasulullah letakkan di Ji'ranah. Jadi bila balik daripada maksudnya Fatah Mekah, Hunain, atas lagi apa? Taif, Ghazwah Taif, balik dia Taif, Rasulullah datang ke Ji'ranah. Baginda pun tunggu dekat 11-12 hari, lepas tu Rasulullah pun bagi ke harta ghanimah. Selepas dah bagi ke harta ghanimah, Nabi SAW niat umrah. Waktu tu baru Nabi niat umrah Ji'ranah, dan Nabi SAW pun masuk Mekah untuk umrah, lepas tu Rasulullah pulang ke Madinah. Jadi perjalanan itu lebih kurang dalam dekat hampir kira Ramadan, Syawal, Zulqa'dah akhir Nabi SAW baru sampai Madinah. Atau 8 Hijrah. Jadi masa tu Rasulullah musafir lama. Yang mana merangkumi dia di Mekah, Hunain, Taif, lepas tu pergi Ji'ranah, dan bagi ihram di Ji'ranah, tahun 8 Hijrah, benar Nabi SAW pulang ke kota Madinah selepas selesai buat umrah. Tapi masa masuk Mekah, Rasulullah tak ihram. Masa tu Rasulullah tak ihram, tapi lepas tu baru Rasulullah ihram Ji'ranah. Sebab tu mazhab Syafi'i, sikit sebagai faedah, sebab tu mazhab Syafi'i kata dalam banyak-banyak umrah, kalau kita miqat daripada Mekah, miqat paling afdal miqat Ji'ranah. Kerana itu miqat Nabi sendiri, sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebab memang Nabi miqat di Ji'ranah. Ni kalau orang yang miqat daripada Mekah lah, daripada Mekah. Baik. Babu ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waki' an Hammad bin Salamah. Waki' bin Jarrah an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Imamatun sauda. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan pada hari penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota itu dengan memakai serban berwarna hitam di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa bihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Musawwid al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Hurayth an abihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Sayyidina Amr bin Hurayth radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban berwarna hitam di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam.
Baik, wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala haddatsana Waki' an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Huraith an abihi. Abihi maksudnya Amr bin Huraith. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alaihi imamatun sauda. Sayyidina Amr bin Huraith radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan orang ramai. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai serban berwarna hitam. Ini biasa, sebab tu ulama mazhab Hanafi banyak amal macam ni. Ulama mazhab Hanafi banyak amal. Khatib, khususnya khatib, iaitu bila dia khutbah pakai serban hitam. Tapi kalau sebab tu kalau kat sana banyak khatib kalau time khutbah Jumaat dia pakai hitam. So mereka ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i pun semua putih. Mana mazhab Syafi'i ada dalil yang lain, tapi ini antara yang diamalkan biasanya di negara-negara yang mazhab Hanafi. Baik. Wa bihi qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an-Nafi'. An Ubaidillah bin Umar, adik pada Abdullah bin Umar, an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifai. Qala Nafi'un wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhu yaf'alu dhalik. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim bin Muhammadin wa Saliman yaf'alani dhalika. Masyaallah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, yang riwayatkan ini siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina maaf. Oh, yang tadi tu silap Ubaidillah bin Umar tu bukan ni. Ya, Ubaidillah bin Umar beliau riwayatkan dari Nafi' riwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar Abdullah bin Umar lah, Abdullah bin Umar, maaf. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bila memakai serban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan hujung serban itu di antara kedua bahunya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjulurkan hujung serban itu di antara kedua bahu. Mana kat belakang lah. Kat belakang. Antara kedua bahu, maknanya belakang. Sini ya. Antara kedua bahu ni. Mana kat tengah, kat belakang. Nafi' rahimahullah berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga melakukan begitu. Nafi' ni yang riwayatkan hadis ni, yang riwayatkan dari Ibnu Umar kan. Nafi' anak murid Ibnu Umar kan. Imam Malik riwayat Nafi' riwayat, tapi yang riwayat ni dia lain lah. Tapi maknanya Nafi' kata, aku tengok Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga bila pakai serban, tiru cara Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban, iaitu ekornya di belakang. Okey, baik, sambung lagi. Kemudian Ubaidillah berkata, Ubaidillah bin Umar, aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim, kedua-duanya juga melakukan hal yang sama. Ini maknanya dua-dua cucu sahabat ni. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Salim siapa? Salim lah cucu Sayyidina Umar, Salim bin Abdullah bin Umar. Maknanya Ubaidillah bin Umar cerita, okey, maknanya satu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Abdullah bin Umar sahabat Nabi pun ikut. Kemudian cucu Sayyidina Abu Bakar dan cucu Sayyidina Umar, dua-duanya juga ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan juga Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar, mana mereka juga ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana bila pakai serban, jadi mereka meletakkan ekornya di belakang. Baik. Ini bahkan mereka antara fuqaha sab'ah di kota Madinah. Baik. Wa bihi qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waki' qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn al-Ghasil. Abdurrahman ibn al-Ghasil an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun dasma. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di hadapan orang ramai, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai serban berwarna kehitaman kerana dicemari minyak rambut. Ini sahabat ni meriwayatkan apa yang dia tengok. Apa yang dia tengok. Ini pada waktu yang lain. Nabi SAW pakai serban, tapi dasma ni bukan sebenarnya dia warna hitam. Tapi maknanya Nabi SAW pakai serban yang warnanya putih, tapi ada kekuning-kuningan. Dasma ni terkena macam minyak kan? Minyak. Jadi Nabi SAW biasanya pakai minyak di rambut. Jadi bila Nabi SAW pakai serban, kadang-kadang minyak tu terkena kat serban. Jadi bila Nabi SAW khutbah, nampak kesan-kesan minyak tu di serban Nabi SAW. Jadi minyak tu, macam serban tu dia macam kekuning-kuningan. Tapi ini kadang-kadang, bukan selalu. Sebab biasanya Nabi SAW kan, kita dah baca hadis itu kan, Nabi SAW biasanya kalau Nabi minyakkan rambut, Rasulullah SAW
akan letakkan kain atas rambut Nabi. Lepas tu baru Rasulullah pakai kopiah dan pakai serban. Jadi tapi kadang-kadang mungkin kain tak ada. Kadang-kadang Nabi SAW pakai kopiah dan pakai serban. Jadi kadang serban tu terkenalah sedikit minyak-minyak dan kemudian nampaklah ada kekuningan. Sebab tu ini pada waktu yang lain Sayyidina Abdullah bin Abbas riwayatkan tentang Rasulullah SAW pakai serban. Tapi tentang Nabi SAW pakai serban ni ada riwayat pakai putih, ada riwayat pakai hitam, ada riwayat macam ni dia kata kuning-kuningan, ada riwayat juga sebutkan bahawa ketika Rasulullah terima tetamu, Rasulullah pernah pakai serban warna merah. Pakai warna merah. Jadi maknanya Nabi SAW ada beberapa serban. Bukan satu serban, beberapa serban. Nabi SAW ada serban dan baginda pakai pada waktu-waktu yang berbeza-beza. Okey, baik. Babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah an abihi qala akhrajat ilaina Aisyatu radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidha faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Daripada Abu Burdah beliau riwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Burdah ni memang anak Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Kan dia Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Kan? Abu Burdah ni riwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Ayahnya lah kan. Baik. Sayyidina Abu Burdah meriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan kepada kami sehelai kain selendang. Bukan selendang lah, maknanya apa, kain kisak. Kisak ni maknanya kain yang dibuat balut badan. Kain kisak yang renyuk ataupun kusut. Mulabat ni maknanya kusut yang renyuk, dan kain sarung yang tebal lagi kasar. Maknanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau keluarkan, tunjukkan kepada sahabat lain. Apa dia beliau tunjukkan? Ada satu kain, lah kain tu mana dah agak komot lah, agak renyuk. Kain ni macam kain lepas tu. Kain kisak ni maknanya kain lepas yang biasa dibuat balut badan. Dan kemudian izar. Izar ni pula, kain kisak ni kain yang balut atas badan. Izar kain sarung, kain bawah lah. Kain bawah ni macam kalau kita kain pelikat lah. Tapi zaman Nabi dulu kain dorang, izar dorang macam kain ihram sekarang. Kain dilepas, bukan kain yang bercantum dijahit antara dua hujungnya. Baik. Jadi beliau kata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian kain sarung tu tebal dan kasar. Maknanya kasar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, tak kala nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut, dua helai pakaian inilah yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat pun pakai pakaian yang begitu biasa. Pakaian yang begitu, orang kata simple. Kain pun bukan kain tebal, kain yang maksud kita kata kain mahal, bukan. Tapi kain pun kain kasar ketika Nabi SAW wafat. Baik, wabihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah. Dia para ulama ada bincangkan Nabi SAW pernah tak sabit pakai apa nama? Pakai seluar. Nabi SAW tak sabit pernah pakai seluar. Tak sabit. Disebutkan mana hadis pun tak pernah sabit Rasulullah pakai seluar. Yang ada Nabi SAW pakai kain. Pakai kain. Tapi disebutkan dalam ulama hadis, dalam tinggalan, harta tinggalan Rasulullah ada seluar. Tapi dalam riwayat tak pernah dilihat baginda pakai seluar. Tak pernah dijumpai riwayat baginda pakai seluar. Tapi dalam tinggalan Rasulullah, harta tinggalan baginda ada seluar. Satu. Tapi tak pasti Rasulullah pakai ke tak. Dan isteri Nabi tak pernah cerita baginda pakai. Tapi ini kita cerita pasal baginda pakai ke tidak. Bukan kita kata boleh pakai ke tidak. Kan disebutkan dalam riwayat, orang yang mula-mula pakai seluar Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS orang yang mula pakai seluar. Maksudnya sebelum tu tak pakai seluar, semua pakai kain. Tapi Nabi Ibrahim AS pakai seluar. Ada riwayat Rasulullah bagi galakkan pakai seluar. Tapi cuma baginda SAW tak sabit pakai seluar. Tak sabit pakai seluar. Sebab tu ada setengah-setengah negara, memang diorang memang pakai kain sampai sekarang. Contoh macam negara Yaman, Oman ni, mereka memang pakai kain. Yang tu khususnya Yaman lah. Memang pakai kain. Kalau belah kita ni Indonesia dengan Malaysia lah, tapi Indonesia lebih banyak pakai kain. Jadi ini insya-Allah akrab ila sunnah. Tapi bukan menafikan. Lebih hampir daripada sunnah, tapi bukan menafikan, maknanya ada galakan juga pakai seluar. Cuma saya nak sampaikan bahawa Rasulullah SAW yang ada sabit bahawa baginda hanya pakai kain, tak pernah sabit pakai seluar.
Tapi boleh pakai seluar. Bukan kata tak boleh. Baik. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Daud an Syu'bah. Masya-Allah, Syu'bah tu bin Al-Hajjaj kan. Imam besar, 85 Hijrah lahir dan meninggal dunia tahun 160 Hijrah. Belajar dengan Qatadah, belajar dengan Ayub Sakhtiani. An Syu'bah, anil Ash'ath bin Sulaim, qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qala baina ana amshi bil madinati idza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa. Ruhum bin Aswad, iaitu ibu saudara kepada Ash'ath bin Sulaim, meriwayatkan bahawa bapa saudaranya bernama Ubaid bin Khalid Al-Muharibi, atau ada kata namanya Ubaidah bin Khalaf. Beliau berkata, ini sahabat ini nama Ubaid bin Khalid. Ubaid bin Khalid. Ada kata nama Ubaid, ada kata namanya Ubaidah. Ni ada khilaf. Kata namanya Ubaid atau Ubaidah. Baik. Beliau kata, semasa aku berjalan di Madinah, tiba-tiba seseorang menegurku dari belakang. Angkatlah kain sarungmu kerana ia lebih mendekatkan kepada takwa dan tidak cepat rosak. Maksudnya dia pakai kain terlondeh. Kain ini meleret ke bawah. Maka tak disedari. Oh, ada sambungan ni, maaf saya tertinggal. Saya baca sambungan dia. Faida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, innama ya burdatun malha. Qala amalaka fiyya uswah. Fanadhartu faida izaru ila nisfi saqai. Rupa-rupanya yang menegurku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tegur belakang tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, yang aku pakai ini adalah selai kain yang bergaris hitam putih loreng, yang bergaris kain burdah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, bukankah diriku adalah contoh tauladan bagimu? Lantas aku melihat ternyata hujung kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh hingga ke pertengahan kedua betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi beliau ni pakai apa nama, pakai kain. Jadi kain beliau ni agak meleret. Jadi bila Nabi SAW nampak, Nabi kata, angkat kain kau, naikkan kain kau. Kerana satu pertama itu lebih takwa. Atqa ni terjemah takwa, atau boleh juga kata lebih bersih. Kan? Dan juga lebih apa? Lebih tahan. Yalah, kalau kata nanti terseret kat tanah, nanti sebabkan jadi apa? Cepat koyak. Jadi angkatlah kain kau. Jadi sahabat ni kata, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata ini kain biasa je pun. Satulah. Kalau terjemah bahasa kita ni, kain biasa je pun. Kalau terlirik sikit apa salahnya. Tapi Nabi SAW kata apa? Ikutlah aku. Bila beliau tengok Nabi SAW, maka beliau dapati Nabi SAW pakai kain sampai ke separuh betis. Baik. Wabihi qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak. Masya-Allah. Datang nama Abdullah bin Mubarak, memang besar hadis kan. Ustaz kepada Ustaz Imam Bukhari. Bukan Ustaz Imam Bukhari, Ustaz kepada Ustaz Imam Bukhari. Lahir 118 Hijrah, meninggal dunia 181 Hijrah. Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaihi, besar hadis. An Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa an abihi ini Salamah bin Al-Aqwa qala kana Uthman bin Affan ya'tazil ila ansafi saqai wa qala wa hakadha kana izratu sahibi yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sayyidina Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah memakai sarung sehingga pertengahan dua betis bagi beliau, dan berkata, beginilah cara sahabatku memakai kain sarung. Sahabat yang beliau maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sahabat semula mungkin tiru Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kain separuh betis, mereka pun pakai kain separuh betis. Baik. Ke azan tu? Dah azan dah? Dah azan dah? Habiskan satu hadis ni, lepas tu azan, lepas tu kita sambung lagi. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim bin Nadir an Hudzaifah bin Yaman qala aqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 'adalati saqi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang urat betisku. Baginda memegang urat betisku lalu berkata, inilah batas hujung kain sarungmu. Jika kamu tak suka, boleh ke bawah sedikit daripadanya. Jika kamu tak suka, jangan pula membiarkannya hingga menutupi kedua buku lali. Maka sebab itulah para ulama hadis fiqh dan fiqh pun kata bahawa maknanya kalau pakai kain ke seluar ke, maknanya sampai ke separuh betis. Tapi kalau nak turun bawah, boleh. Nak turun bawah lagi pun boleh. Tapi last maknanya sebaiknya atas daripada buku lali. Maknanya separuh betis ke bawah
iaitu atas daripada buku lali. Itu afdal lah, itu afdal. Okey, tak apa, nanti saya ada sikit satu perkara saya nak sampaikan. Okey, minta azan dulu. Okey, baik. Tadi nak sampaikan tentang kain, pasal Nabi SAW kata apa? Maknanya jangan kain sampai tutup buku lali. Ada dalam hadis lain bagi tahu bahawa bahkan hadis dalam Bukhari bagi tahu bahawa ma asfala minal ka'bain fa huwa finnar, kan? Bahagian kain ataupun kain yang menutupi bawah daripada buku lali, maka dia akan menjadi bahagian dari api neraka. Jadi hadis ni para ulama kata pertama kadang kita kena faham kedudukan hadis tu. Kedudukan hadis ni maksudnya Nabi SAW cakap pada situasi bila. Orang Arab zaman dulu, mereka menjadi satu style. Orang Arab zaman dulu, mereka akan labuhkan pakaian melebihi buku lali dan akan lirik pakaian dengan tujuan sombong. Itu memang style mereka. Orang Arab zaman dulu punya cara. Sekarang kita tak ada style tu. Orang kata, kita kata fashion tu tak ada pada kita. Secara umum lah kan. Kadang-kadang kadang-kadang ada orang pakai kain, kadang mungkin terlebih daripada buku lali. Kita kata memang kita tak afdalnya, naikkanlah atas buku lali, itu afdalnya. Bahkan dalam solat lagi-lagi diutamakan afdalnya naik atas buku lali. Tapi adakah sampai tak haram? Para ulama kata kalau siapa yang melebihi daripada buku lali dengan tujuan sombong, maka haram. Jadi orang kafir Quraisy dulu, orang Quraisy zaman dulu Arab jahiliyah, mereka dulu labuhkan kain melebihi buku lali memang dengan tujuan sombong. Jadi yang sombong tu yang Nabi SAW beritahu itu akan menjadi bahagian api neraka. Maka itu haram melebihi buku lali. Tapi kalau tak ada tujuan sombong, maka tidak haram. Tidak haram, tapi para ulama menyebutkan dalam fiqh sebutkan dalam makruh. Bahkan sebagai ulama kata tidak makruh kalau dia tak ada apa-apa perasaan langsung. Tapi memang Arab Quraisy dulu khususnya ni, mereka dulu liritkan pakaian untuk tujuan belagak, sombong dan sebagainya. Tempat kita tak buat benda tu. Cuma satu keadaan saja kadang-kadang saya tengok dibuat, iaitu time kahwin. Time kahwin ada kadang-kadang perempuan pakai kain melirit sampai ni, kemudian ada lah orang perempuan yang budak-budak kan Nabi bawa. Benda tu haram, jangan buat kan. Perkara tu tak patut dibuat. Kadang-kadang kahwin kan pakai ni kan, bukan main panjang dia ni kain ni kat belakang tu. Lepas tu ada lah budak-budak kecil tolong angkat kan. Kalau tergolek kan pada muka. Jadi jangan buat benda yang mana kadang dilarang dalam syariat. Di mana sengaja lirik dan mana buat tujuan tu untuk nak belagak kan, nak belagak fashion lah konon, style. Tak gimana pun. Jadi itu tempat kita secara umum orang kadang pakai kain melebihi buku lali, kita kata afdal naikkan, tapi bukan dengan tujuan sombong secara umumnya. Tidak berlaku dengan tujuan sombong macam zaman jahiliah dulu. Tapi kadang-kadang berlaku juga dengan tujuan nak belagak. Khuyalak, nak tunjuk pada orang. Iaitu contoh dalam kes kahwin dia. Itu antara contoh lah mungkin insya-Allah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik, sambung. Bab 19, babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana ibn Lahi'ah. Qala haddatsana ibn Lahi'ah عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بل الأرض تطوى إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترف. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tak pernah melihat perkara lain. Beliau kata perkara lain ni maksudnya apa benda pun. Bukan nak beritahu orang je, mana apa benda pun yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari seolah-olah beredar pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, bersinar maksudnya. Aku juga tidak pernah melihat orang lain yang berjalan lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi ini seolah-olah dilipatkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kami mesti berusaha dengan sedaya upaya melakukan hal yang sama, namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak perlu pun bersusah payah untuk itu. Maknanya sahabat ni kata, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, kalau kami jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jalan nampak macam biasa, relax je. Tapi Nabi jalan laju sampai kami terpaksa berlari-lari anak. Padahal Nabi relax, Nabi jalan laju tapi kami macam terpaksa berlari anak. Kami dah mengah dah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya relax je. Macam itulah maksudnya. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu anba'ana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrata. قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبر. Baik, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau
Ibrahim bin Muhammad iaitu seorang keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan anak cucu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah bercerita mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa dia? Apabila baginda berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat dan melangkahkan kakinya dengan kuat, seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Maknanya maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, baginda melangkah dengan penuh. Bukan jalan macam orang malas seret-seret kaki, bukan. Tapi baginda melangkah penuh. Dan Nabi SAW melangkah laju macam orang yang turun daripada lereng bukit. Baik. Wa bi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi 'an al-Mas'udi 'an Uthman bin Muslim bin Hurmus 'an Nafi' bin Jubair bin Mut'im. An Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Baik. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah bercerita apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, dada baginda sallallahu alaihi wasallam akan condong ke hadapan. Itu berjalan seperti menunduk, seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalanlah laju dan baginda sallallahu alaihi wasallam jalan macam agak tunduk sedikit. Tapi bukan mongkok, bukan, tapi ke arah tunduk ke depan. Dan baginda jalan seolah-olah seperti orang yang turun bukit, maknanya laju. Dan baginda melangkah, baginda mengorak langkah penuh. Bukan seperti orang yang malas menyeret-nyeret kakinya. Baik. Babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang bab hadis yang datang tentang kain penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Baik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali memakai kain qina. Kain yang ditutup di bawah, di atas rambut, iaitu untuk tutup atas bawah kopiah. Okey? Sehingga seolah-olah kain qina baginda seperti kain penjual minyak. Ni hadis ni saya dah terangkan iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pakai minyak di rambut, maka untuk mengelakkan kopiah baginda kotor, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan letakkan kain tutup dulu. Dan kemudian Nabi SAW tutup kopiah, baru pakai serban ke atas. Jadi siapa yang tengok kain tu, kain penutup yang Rasulullah tutup pada tu, maka dia akan tengok seperti apa? Macam kain penjual minyak. Ialah kan contoh orang penjual minyak, kadang dia ada kain yang dilap-lap minyak untuk bersihkan. Jadi maknanya kain yang penutup kepala tu penuh dengan minyak kerana menyerap minyak di rambut Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan betapa bersihnya Rasulullah SAW. Baik. Babu ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya sejujurnya saya tak pernah lagi tengok orang amal benda ni. Yang kita baca hadis ni. Sekali dia saya pernah tengok satu orang alim Yaman datang masa saya belajar dulu. Saya tengok beliau ni pakai kopiah. Tapi saya tengok bila dia pakai kopiah, sebelum pakai kopiah, masa tu dia datang madrasah kami, masa dah lama lah 20 tahun lebih masa saya belajar tu. Kemudian dia letak kain. No. Masa saya budak lagi. Tapi bila saya baca hadis ni baru teringat. Pernah juga ada orang amal zaman ni. Kalau kita baca mungkin kita tak nak tengok ada ke orang amal. Tapi maknanya saya pernah tengok depan mata sini, satu orang alim di Yaman, syekh lah dia datang. Masa saya budak saya pun tak ingat apa nama dia, tapi dia datang. Jadi kemudian saya tengok dia ambil wudu. Lepas dia ambil wudu, dia ada satu kain putih, dia lekap bawah kopiah, lepas tu baru pakai kopiah. Lepas tu pakai serban. Jadi saya tengok benda kain apa letak atas kopiahan, bawah kopiahan ni. Rupanya sebab kerana nak amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali kan. Tapi secara umum selain itu tak pernah tengok. Tapi ini antara pernah tengok. Baik. Saya tak pasti tapi wallahualam, tapi mungkin ada orang lain yang amal, tapi yang ni saya tengok, yang saya pernah tengok depan mata. Baik. Babu ma jaa fil jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini iaitu hadis yang datang tentang cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Abd bin Humayd qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hassan an jaddatayhi an Qailah binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Wa waqa'idun al-Qurfusa qalat falamma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah ur'idtu min al-farad. Sayyidatina Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk qurfusa, iaitu duduk merapatkan kedua-dua paha ke perut baginda sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Qailah radhiyallahu anha berkata, apabila aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan begitu khusyuk, maka aku gemetar kerana macam kita kata apa? Macam rasa gerun tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang berlaku, khususnya orang yang pertama kali tak biasa tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk macam mana? Ini kita tunjuk duduk dia. Tuan-tuan tengok saya duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk macam ni. Duduk macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid. Tapi duduk kurfusa ni, ada disebut dalam hadis lain, dilarang time khutbah. Time khutbah dilarang. Sebab kerana macam tak beradab. Kan dalam khutbah maknanya duduk dengan duduk yang sopan kan. Sebab tu dalam ilmu juga, cara duduk juga sebaik-baiknya duduklah dengan duduk yang sopan, kecuali kalau orang yang uzur. Baik. Wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sufyan tadi tu Sufyan an Sufyan an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Sufyan tu iaitu Sufyan bin tadi? Sufyan ni iaitu Sufyan ni adalah Sufyan Thauri kan? Sufyan Thauri. Sebab kalau Sufyan Thauri yang lahir 97 Hijrah meninggal dunia tahun 161. Kalau Sufyan Thauri. Sebab kalau Sufyan bin Uyainah 107 Hijrah dan meninggal dunia 198. Jadi Sufyan di sini adalah Sufyan Thauri. Sufyan Thauri rahimahullah taala, beliau riwayatkan daripada Zuhri dari Abbad bin Tamim, dia ada pakciknya. Pakcik Abbad bin Tamim ni, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Baik, Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim melaporkan atau meriwayatkan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring berlunjur di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring berlunjur di dalam masjid dan sebelah kaki baginda diletakkan di atas kaki yang sebelahnya lagi. Ni pun nak kena tunjuk ke? Maknanya baginda baring. Jadi maknanya baginda baring, kaki menghadap sana, kaki menghadap sana, satu kaki atas macam ni. Mana baginda sallallahu baring dalam masjid, dan baginda sallallahu baring ni, baring kaki ni letakkan macam ni. Baginda baring melentang lah. Mana kaki di sana, kepala sana, dan baginda letakkan kaki macam ni. Letak zahirnya mungkin kaki kanan lah kot. Kaki kanan atas kaki kiri. Baik. Sambung. Wa bi qala, maknanya ini dalil boleh baring kat masjid. Baginda sendiri senang baring kat masjid, apa salahnya kan? Yang penting jangan ganggu orang ibadah kan. Jangan ganggu orang ibadah dan jangan mengotori masjid lah. Okay, baik. Wa bihi qala haddatsana Salamah bin Syabib qala haddatsana Abdullah bin Ibrahim Al-Madani. Bukan suruh tidur kat masjid. Maksud saya maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kala pernah juga baginda baring di masjid. Baik. Wa bihi qala haddatsana Salamah bin Syabib qala haddatsana Abdullah bin Ibrahim Al-Madani qala haddatsana Ishaq bin Muhammad Al-Ansari an Rubaih bin Abdul Rahman bin Abi Sa'id an Abi an Jaddi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila duduk dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul lutut dengan kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, duduk ihtiba ni macam tadilah duduk yang saya sebutkan tadi. Tapi ini bukan dalam majlis maksudnya. Mana sahabat ni kadang mereka riwayatkan ketika mereka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri kata, biasa kadang aku tengok Rasulullah duduk, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat baginda dalam masjid. Baginda sembang dengan sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan macam tadi tu. Apa panggil duduk tu panggil duduk apa tu? Berlutut. Baginda memeluk lutut lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk memeluk lutut. Kan? Okey baik. Macam tu duduk ni dalam bahasa Arab dibagi dua cara, sama dalam bahasa Arab dipanggil dengan dua nama, qurfusa dan ihtiba. Qurfusa dan ihtiba duduk sama. Duduk adalah sama. Okey baik. Cuma ada riwayat sebutkan time khutbah jangan duduk macam tu. Babu majaa fi tukati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tempat sandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Abbas bin Muhammadin ad-Duri al-Baghdadi qala haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarih. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan sisi kiri tubuh baginda diletakkan pada sebuah bantal. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersandar dekat bantal. Baik. Wa bihi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana al-Judairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi. Abihi ni maksud Abi Bakrah lah, Abi Bakrah.
qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqi'a qala wa syahadatu zur atau qala qaulu zur qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Baik, Sayyidina Abu Bakrah Nafi' ni salah hija ni. Abu Bakrah ni nama dia Nufai' bin Harith. Abu Bakrah Al-Thaqafi kan, Abu Bakrah Al-Thaqafi. Nama sebenar beliau Nufai' bin Harith. Mereka yang pakai kitab hijau macam saya, betul kan? Dia tulis nama Nafi' bin Harith, Nafi' tak betul, namanya Nufai'. Abu Bakrah Nufai' bin Harith. Sayyidina Abu Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu As-Saqafi maksudnya. Sebab kerana beliau ni masuk Islam time peperangan Taif. Tadi saya sebut peperangan Taif. Pas peperangan Taif antara yang masuk Islam Abu Bakrah ni. Dia ni asal hamba, lepas tu dia turun, akhirnya dia pun Rasulullah bebaskan dia dan dia masuk hamba. Lepas tu dia ni antara maula Rasulullah. Baik. Abu Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Maukah kalian mendengar atau macam kalau bahasa kita ni, nak tak aku bagi tahu pada kamu, nak tak aku ceritakan pada kamu tentang dosa-dosa besar?" Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, ataupun nak tak aku sampaikan pada kalian dosa besar yang paling besar. Akbarul kaba'ir ni makna dosa besar yang paling besar. Makna antara dosa paling besar. Baik. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, menyekutukan Allah, makna mensyirikkan Allah dan menderhakai kedua orang tua. Pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandar, kemudian baginda duduk, kemudian menyambung kata-katanya dan kesaksian palsu ataupun kata-kata dusta. Saksi palsu maknanya di mahkamah kan. Dalam persaksian memberikan saksi palsu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata-katanya sehingga kami berkata dalam hati mudah-mudahan baginda sallallahu alaihi wasallam berhenti cakap. Maksudnya macam ni. Mula Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hadis tu baginda sandar. Ala uhadisukum, atau ada riwayat kata ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Sahabat kata bagi tahu Rasulullah bala. Rasulullah beritahu kan al-isyraku billah wa uququl walidain. Tapi bila sampai dekat saksi palsu ni Rasulullah duduk tegak. Wa syahadatu zur, wa syahadatu zur, wa syahadatu zur, wa syahadatu zur. Atau setengah riwayat lagi qaulu zur. Rasulullah ulang sampai sahabat kata, macam sahabat terfikir bilalah Rasulullah nak berhenti. Maksud nak bagi tahu begitu beratnya dosa tersebut. Saksi palsu. Baik. Poin dalam hadis ni nak bagi tahu Rasulullah sandar. Itu poin ni, mana Rasulullah sandar. Baik. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syarif an Ali bin al-Aqmar an Abi Juhaifah qala mana ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqian. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku tidak akan makan sambil bersandar, atau ada pun aku takkan makan sambil bersandar. Kemudian qawabi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali bin Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah. Ni pun Sufyan ni Sufyan Sauri ni. An Ali bin Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata aku tidak makan sambil bersandar. Tidak makan sambil bersandar. Dia makan bersandar ni satu memang sandar macam ni. Ataupun bersandar dengan tangan pun kita bersandar. Kadang-kadang macam orang makan sandar yang tu kan. Atau macam ni. Kecuali kalau orang uzur lain lah. Kan? Kadang bersandar dengan sahabat. Bersandar ni maksudnya satu bersandar belakang atau bersandar dengan tangan pun orang Arab cakap bersandar juga. Itu berdasarkan dari hadis yang lain dan juga dalam syarah hadis. Baik. Wa bi qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساري وهكذا غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا روى فيه على يساري إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. Mana riwayat beliau seorang yang sebut tu. Okay. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada sebuah bantal. Hadis ni lebih kurang riwayat sama macam tadi, tapi tadi tu kata bersandar belah kiri kan. Cuma riwayat ni tak dikata sebelah kiri. Baik. Sekarang sambung lagi bab yang ke-23, babu majaa. Kita ambil masa sikit sebab kita kalau boleh satu malam kita nak dapat dalam 40 ke 50 hadis kan. Sebab kita hadis dalam ni ada 415. Kalau kita buat dalam 10 majlis, satu malam kita dapat lebih kurang dalam 40 hadis lebih sikit lah. Kan? Ni pun dah baca 30 lebih ni. Baik. Wa bi qala haddatsana dekat 30 lah. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammad bin Salamah an Humaid an Anas
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan faqaraja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, baginda keluar rumah dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Bersandar ni maksudnya dengan apa? Dengan berpaut pada Usamah bin Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain qitri. Kain qitri ni kain buat daripada Yaman lah. Kain made in Yaman. Mudah tentulah. Kain qitri ni kain yang dibuat daripada Yaman, daripada kain asal kapas yang agak kasar. Baik. Kain qitri yang baginda yang diselempangkan ke bahunya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat berjamaah bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sebelum wafat ni. Sebelum wafat. Sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit selama 13 hari. Baginda sallallahu alaihi wasallam lepas balik dari haji itu lebih kurang 2 bulan. Sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit selama 13 hari. Mulai Khamis Rasulullah wafat sampai sakit 13 hari Rasulullah SAW sakit. Jadi dalam tempoh sakit tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sembahyang jemaah. Jadi kadang-kadang yang papah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi dia jalan sambil pegang bahu dia, iaitu kadang-kadang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kadang-kadang Sayyidina Abbas, kadang-kadang ayah beliau Abbas, anak beliau Fadl bin Abbas, dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Kadang Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi dalam tempoh 13 hari itu kan lama. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan dipapah oleh sahabat yang lain. Baik. Jadi tapi yang dalam ni cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaut kepada Usamah bin Zaid, dan baginda ada pakai satu kain dan baginda selempangkan kain itu di bahunya. Baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Muhammad bin al-Mubarak qala haddatsana Atha bin Muslimin al-Khaffaf al-Halabi qala haddatsana Ja'far bin Burqan an Atha bin Abi Rabah an al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi wa ala ra'sihi isabatun safra. فسلمت عليه فقال يا فضل قلت يا لبيك يا رسول الله قال اشتد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجid وفي الحديث قصة. Tadi saya bersebut di pada hadis ni. Baik. Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Fadl bin Abbas ni anak daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pak cik Nabi, maknanya beliau ni sepupu Nabi. Beliau ni abang daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adik. Fadl bin Abbas ni abang, dari ini antara sahabat Nabi yang terkenal handsome. Orang yang terkenal kacak. Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku masuk ke dalam bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sedang sakit menjelang wafat. Yang masa Rasulullah sakit lama 13 hari itu, dalam tempoh tu Sayyidina Fadl bin Abbas ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada kain berwarna kuning yang mengikat kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Isabah ni makna kain yang baginda ikat macam kawan sakit kadang ikat tentu kan, isabah. Sebab masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala baginda panas. Itu ada dalam hadis. Rasulullah balik dia bakar, lepas tu Rasulullah sakit, demam, kepala baginda sallallahu alaihi wasallam panas. Jadi sahabat radhiyallahu anhum ikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin zahir dia macam kita buat kot, mungkin. Wallahualam dalam hadis tu tak cerita. Cuma saya anggap boleh jadi macam ni. Diorang basahkan kain tu kemudian ikat di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isabah tu. Ikat di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda memanggil, wahai Fadl. Wahai Fadl, aku menjawab, saya di sini wahai Rasulullah. Labbaik tu maksudnya, ya saya hadir Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tolong perkuatkan ikatan kain di kepalaku ini. Maka Fadl radhiyallahu anhu bercerita, aku menuruti permintaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda duduk dan meletakkan kedua tangan baginda di atas bahuku. Tapi hadis ini tak beritahu kedua tangan. Mungkin betul kan sikit. Baginda duduk dan meletakkan tangannya di atas bahuku. Sesudah itu Rasulullah SAW berdiri dan masuk ke dalam masjid. Dalam hadis ni ada kisah panjang tentang kewafatan Rasulullah SAW. Itu tadi saya sebutkan. Kadang Nabi SAW pernah berpaut pada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Pernah juga baginda paut pada Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Pernah juga pada ayah beliau Abbas radhiyallahu anhu. Pernah juga kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk pergi ke masjid dalam tempoh yang baginda SAW sakit. Masa Nabi sakit lama 13 hari. Time nak wafat tu 13 hari Nabi SAW sakit. Awal-awal Nabi sakit tu Nabi masih lagi pergi sembahyang jemaah. Rasulullah tak tinggal sembahyang jemaah walaupun dah sakit teruk dah. Sampai kan ada setengah riwayat berkata kaki Nabi macam seolah-olah dah terkulai dah. Tapi Nabi SAW pergi sembahyang jemaah. Waktu tu dua orang papah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Abbas. Papah Nabi SAW itu dah akhir. Tapi sampailah dekat nak akhir, lebih kurang dalam 4 hari lagi nak wafat, maka Nabi tak, macam kita kata koma lah lebih kurang. Itu masa macam kita kata dia bukan koma separuh sedar lebih kurang. Koma tu macam separuh sedar.
17 waktu Nabi SAW tak dapat bagi sembahyang jemaah. Itu lepas tu 17 waktu sampai akhir kemudian Nabi SAW wafat. 17 waktu Nabi tak dapat bagi sembahyang jemaah, bermula daripada hari Isyak, kemudian Khamis Isyak, kemudian lepas tu Jumaat, kemudian Sabtu, kemudian Ahad sampai Isnin. Lepas tu Isnin Nabi SAW wafat. Jadi 17 waktu yang akhir tu Nabi SAW tak dapat pergi sembahyang jemaah. Tapi sakit tu lama 13 hari. Tapi 17 waktu yang akhir Nabi SAW tak dapat nak pergi sembahyang jemaah. Baik. Lepas tu baginda SAW wafat pada hari Isnin, pada duha hari Isnin. Baik. Babu majaa fi akli Rasulullah SAW. Bab tentang tentang makan Rasulullah SAW. Baik. Wa bi qala anba'ana Muhammadun Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an ibn li Ka'b bin Malik an abihi ni Ka'b bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalatha. Qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadha al-hadith qala yal'aqu asabi'ahu thalath. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilati. Mungkin terjemah menyisip kot lebih sesuai. Indonesia terjemah menjilati, tapi mana menyisip lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyisip jari-jari baginda 3 kali sesudah makan. Baginda menyisip 3 jari baginda sallallahu alaihi wasallam sesudah makan. Tapi menurut Imam Tirmizi, Imam Tirmizi kata selain Muhammad bin Bashar, ada riwayat lain bagi hadis ni yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisip ketiga-tiga jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih tepat sebab bertepatan dengan hadis yang lain. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam sisip 3 jari. 3 jari mana ni? Ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam dulu banyak makan makanan kering. Tak ada macam makan kuah, macam belengas macam kita. Makan 5 jari tak ada masalah. Tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu biasa makan kering. Bukan basah-basah macam kita sekarang. Ada kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan basah tapi tak banyak. Kan? Sarit dibagi. Itu ada sikit kuah. Tapi baginda gunakan 3 jari ni. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sisip. Baginda sisip ni dulu jari apa namanya? Jari tengah dulu, kemudian jari telunjuk dan ibu jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sisip. Baik. Jadi wabi qala haddatsan sisip jari. Jadi menyisip jari ni sunnah. Dia bukan tanda orang tu kata lapar sangat sampai menjilat jari. Tak ada, kan? Nabi SAW ajar, maknanya lepas makan sampai jari pun dibersihkan dengan disisip. Dengan disisip jari. Sebab tu KFC pun buat slogan dia apa? Finger licking good apa? Kan? Sedap apa Inggeris apa? Tapi apa dah finger licking itulah. Apa ni? Sedap sehingga berjilat jari ya. Sedap sehingga berjilat jari kan. Apa finger licking good macam tu lah lebih kurang. Betul. Jadi KFC membuat kan. Tu padahal orang bukan tak tahulah wallahualam, tapi rasanya pengasal dia bukan Islam asal kan. Okay. Jadi maksud nak bagi tahu sunnah sisip jari. Baik. Wa bi qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bila selesai makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisip ketiga-tiga jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wabi di sini para ulama kata ada satu sebab juga. Apa antara kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sisip jari? Pertama, kita mungkin boleh kata kebersihan. Tapi ada satu lagi perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada umat bahawa baginda tidak sikit pun membazir. Sehingga kan bila Nabi makan, pinggan Nabi paling bersih, licin bersih. Kemudian jari Nabi pun begitu bersih. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila makan, baginda habiskan makanan bersih. Kerana apa? Dalam hadis bagi tahu bahawa makanan berkat. Dan Nabi kata kita tak tahu di mana berkat tu ada. Kadang-kadang mungkin dekat talam, kadang-kadang mungkin kat nasi ni, kadang mungkin kat makanan ni, kadang-kadang mungkin di jari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seboleh mungkin bila orang makan kan turun berkat. Lagi-lagi bila dia baca bismillah lagi banyak berkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak tinggalkan keberkatan. Sebab itu bila baginda makan, baginda sisip jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qala haddatsana Ya'qub bin Ishaq an Al-Hadrami qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj an Sufyan Ats-Tsauri, masyaallah, an Ali bin Al-Aqmar. Tadi betul kan? Itu saya kata tadi, Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan daripada Ali bin Aqmar. An Nabi Juhaifah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akul muttaqi'a. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tak makan sambil bersandar. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali bin Aqmar nahwahu. Riwayat ni lebih kurang sama macam di atas. Wa bi qala haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamadani qala haddatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah
Hisham bin Urwah ni namanya Hisham bin Urwah bin Zubair. Hisham bin Urwah bin Zubair lahir 20 Hijrah. Anak Sayyidina Abdullah Zubair bin Awam juga, anak pada cucu silap. Cucu kepada Sayyidina Zubair bin Awam, Hisham bin Urwah bin Zubair. Hisham bin Urwah ani bin Ka'b bin Malik an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'i thalath wa yal'aqunna. Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari baginda. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyisip ketiga-tiganya. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aitu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Wa huwa muq'in minal ju'. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan kurma. Aku melihat baginda sallallahu alaihi wasallam memakan kurma itu sambil duduk iqa' kerana lapar. Duduk iqa'. Duduk iqa' ni kat sini dikata duduk bertumpu pada lutut kaki kiri dan duduk atas pangkal paha sebelah kiri, lalu menegakkan paha kaki kanan ke dada, atau duduk bertumpu pada kedua lutut dan menegakkan telapak kaki. Sebenarnya duduk iqa' ni dalam hadis ni tak dijelaskan duduk iqa' tu macam ni. Sebab duduk iqa' ni sebenarnya ada 2 cara. Duduk iqa' ni ada 2 cara. Jadi ada yang kata dalam hadis ni bagi tahu masa Nabi SAW dibawa tamar, Nabi SAW duduk iqa'. Duduk iqa', para ulama hadis kata boleh jadi 2 cara. Boleh jadi 2 cara. Ini cara yang pertama. Nabi duduk macam ni. Ada kata duduk iqa' macam ni. Cara yang kedua boleh jadi sebahagian banyak ulama hadis kata macam ni, iaitu Nabi duduk macam ni. Macam ni. Maksudnya seolah Nabi SAW menahan kelaparan, jadi waktu tu dibawa tamar. Nabi SAW duduk macam ni. Duduk iqa'. Ni pun iqa', dan satu lagi duduk iqa' macam ni. Duduk macam ni. Okey? Jadi sebab itu yang ada disebutkan, sebenarnya orang ambil Imam Ghazali tu. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullahi alaihi sebutkan antara duduk adab makan, adab duduk duduk ketika makan macam duduk yang saya tunjuk yang pertama tadi tu. Duduk itu dipanggil duduk juga duduk iqa'. Atau satu lagi cara duduk yang saya tunjukkan tadi. Jadi waktu tu Nabi SAW dalam keadaan begitulah lapar. Tapi mungkin kalau dia kata Nabi duduk iqa' kerana lapar, mungkin lebih tepat, wallahu alam, duduk cara pertama tu. Seolah nampak macam Nabi SAW duduk tengah lapar. Berbanding cara duduk yang kedua. Yang Maha tahu, tak tahulah. Allah Maha tahu, tapi itu dua-dua tu disebut duduk iqa'. Okey, baik. Ni panjang, okay, kita berhenti sampai situ. Wallahu alam. Okay, InsyaAllah maknanya hari ini ni majlis yang keempat, dan kita akan sambung majlis yang kelima di Surah Waisan Putri lah. Dia Selasa tu secara umum kita buat Selasa, Khamis. Selasa yang akan datang ni di Surah Waisan Putri. Selasa tu memang setiap tempat di Waisan Putri. Baik, wallahu alam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.